saya tertarik, beliau kata, masalah golongan yang dianggap sufi atau golongan tarekat pada zaman ini banyak dipenuhi dengan bid'ah. Dia sendiri kata, dan kebanyakan mereka ni tertumpu kepada 3 benda. Yang pertama menyanyi, yang kedua menari. Menyanyi, yang masuk macam tadi lah. Yang kedua yang menari lah, dia berlenggang-lenggok. Yang ketiga jampi cari duit. Memang sebiji punya kini. Dia sendiri bagi tahu benda tu. Baca apa? Ratib apa-apa qasidah dan bacaan, kalau dianggap sekadar nasyid dan untuk menghiburkan hati, dan kalimat-kalimat yang ada dalam qasidah ataupun ratib ke apa, tidak mempunyai perkataan yang menyanggahi Quran dan sunnah, maka tidak mengapa kita baca, kerana itu mungkin termasuk dalam nasyid biasa sahaja. Macam orang menasyid lah. Tetapi jika kita kata baca malam Jumaat ratib ni dapat kelebihan sekian-sekian, ini jadi ibadat khusus, dan dakwaan itu tidak benar, mesti berada dengan dalil. Jika ia menyandarkan kerana yang nak bagi pahala dan kelebihan ialah Allah, jika seseorang buat benda ni dan membuat ajaran yang seperti ini, tidak ada dalil yang menunjukkan bukti daripada qaul Allah, qala Allah dan qala Rasul, maka ia adalah bid'ah. Syekh Hamzah Yusuf, tokoh yang selalu ramai orang kenal, orang sufi ramai minat dia kerana dia tokoh asal daripada aliran sufi. Dia datang ke Malaysia baru ni, dan saya juga hadir, dijemput dalam round table dengan beliau, dan saya juga berdialog dengannya. Tapi saya tertarik, beliau kata, masalah golongan yang dianggap sufi atau golongan tarekat pada zaman ini banyak dipenuhi dengan bid'ah. Dia sendiri kata, dan kebanyakan mereka ni tertumpu kepada 3 benda. Yang pertama menyanyi, yang kedua menari. Menyanyi, yang masuk macam tadi lah. Yang kedua yang menari lah, dia berlenggang-lenggok. Yang ketiga jampi cari duit. Memang sebiji punya kini. Dia sendiri bagi tahu benda tu. Ada ataupun tidak seorang perawi yang tak elok peribadinya tapi masih meriwayatkan hadis yang sahih? Tidak ada. Dalam erti kata, jika dia melakukan, yang ni kena pergi hadir kuliah Nukhbatul Fikar di Center of Sunnah, baru faham bab ni. Ni panjang cerita dia. Rawi dia hendaklah adil. Adil dalam erti kata dia tak melakukan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Mustahil satu orang tak ada dosa. Dia mungkin ada dosa kecil, tapi dia tidak melazimi dosa kecil. Tapi kalau dia terbukti melakukan dosa besar, bohong, dusta dan seumpamanya, maka dia tidak boleh meriwayatkan. Dan dia tak boleh melakukan perkara yang disebut al-mukhillu bil muru'ah, benda yang mencacatkan maruah. Mencacatkan maruah ni benda yang tak berdosa tapi mencacatkan maruah. Contoh umpamanya negeri itu, orang di negeri itu dia rawi semua keluar dalam keadaan pakai kopiah umpamanya. Bukan kau pakai kopiah tak wajib, tapi negeri itu anggap benda tu menjadi amalan. Dia tak pakai, dia anggap mukhillu bil muru'ah. Nak faham masa moden ni macam ni lah. Saya mufti main mengajar tuan-tuan pakai seluar jeans, bubuh t-shirt, main mengajar ni. Malam ni kita baca kitab Bulughul Maram. Tuan tengok biar betul mufti ni. Patut tengok apa mufti ni? Ini bukan haram. Saya kata, kata memanglah tak haram, dia tak ada baju lain ke kan. Dia panggil al-mukhil, benda mencacatkan maruah. Rawi tidak boleh melakukan hal yang demikian. Jika didapati, maka riwayatnya ditolak. Ada orang tanya pasal zakat kepada non-Muslim di negeri Perlis ni. Ada yang jenis ada buat kalut macam terkejut, ada terkejut. Apa terkejut badak apa? Zakat ini kita dah sebut hari itu. Ada orang awam tidak memberi zakat kepada orang bukan Muslim, tetapi yang memberi ialah pihak ulul amri, pihak penguasa.
Tujuannya di bawah sinf, di bawah bahagian mu'allafatu qulubuhum, untuk mendamaikan hatinya, untuk menjinakkan, mengharmonikan persepsinya terhadap Islam. Kita bukan kata hang kena masuk Islam, tapi Nabi SAW bagi kepada Safwan bin Umayyah, dia kata Nabi bagi sehingga Nabi orang yang paling aku benci, sehingga aku menjadi Nabi orang yang aku paling sayang. Mazhab Syafi'i dia tak terima, dia kata yang Nabi bagi itu daripada fai', daripada fai'. Tapi dalam mazhab lain seperti mazhab Hambali, dia menyatakan boleh memberi dalam hal ni. Antara alasannya iaitu wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tuhum minha radu. Di kalangan mereka ada orang yang mencerca engkau tentang sedekah. Jika mereka itu diberi daripada bahagian sedekah itu, radu, mereka redha. Okay. Wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Apabila mereka tak bagi diberi daripada habuan sedekah ni, zakat ni, mereka ini marah. Mereka ni bukan Islam. Tapi Nabi SAW idza u'tu minha radu, apabila diberi daripadanya mereka redha. Idza u'tu minha radu, yakni mereka orang bukan Islam telah diberikan habuan oleh Nabi SAW untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan orang Islam. Ini salah satu daripada dakwah, sama ada untuk dia terima Islam ataupun dia berdamai dengan Islam. Pada zaman ini kita lihat orang Islam ni, kalau ada orang Kristian buat bagi kepada orang Islam di gereja, oh kita bising, tengok ni mereka dah nak ajak orang Islam masuk Kristian. Tapi bila orang Islam pula nak bagi kat orang bukan Islam, hei hampa ni nak perhabis duit zakat, serba tak kena. Kita dah, kalau kita rasa orang Islam pergi ambil tu menyebabkan mereka terpengaruh dengan Kristian, kita bagi pada mereka, nak bagi tahu inilah Islam, agama yang baik. Bukan kita bagi semua. Zakat ni ada berapa? Banyak 8 asnaf dia. Bukan nak habis. Ada bahagian asnaf fakir miskin, ada bahagian orang amil, ada bahagian mu'allaf, ada macam-macam, ada bahagian amilin, ada bahagian gharimin, bahagian orang berhutang, ada fi sabilillah, ada wa fir riqab. Jadi ini adalah pembahagian yang kita telah keluarkan di dalam fatwa kita. Soalan sampai ni lasam dah ni, berapa lama duduk dalam poket ni nak tanya ni. Saya ada satu kemuskilan. Saya belah bakar ayam sabung, tapi saya tak menyabung ayam. Siapa yang nak beli, saya jual. Apakah hukumnya? Kalau dia habaq saya nak beli, nak pergi bersabung ayam, kita tak jual. Tetapi jika sekiranya dia tak bagi tahu saya nak beli ayam tu, kita jual. Kerana boleh jadi dia beli, dia nak makan. Dan kita tak perlu tanya. Macam orang nak beli pisau, dia tanya, "Mas, jual pisau, aku nak pergi tikam kawan aku." Kita tak boleh beli. Kita tak jual ke dah. Tapi kalau dia nak beli pisau aja, kita tak tanya, "Hang ni beli pisau nak buat apa?" Tak payah dah. Kita anggap dia buat kerja biasalah, macam pisau lain. Bilakah waktu makmum memberi salam? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. Jadi apabila imam bagi salam, kita pun bagi salam. Kita ikut imam. Bila dia bagi salam yang pertama, kita pun bagi salam yang pertama. Dia bagi yang kedua, baru kita pun bagi yang kedua. Dia angkat darjat orang sembahyang berjemaah 27 ataupun 25. Ini kerana ada hadis sebut 27, ada hadis sebut 25, ada perbincangan di kalangan ulama.
Di kalangan para ulama ada menyatakan rawi berlaku keliru dalam hal ini. Yang sebetulnya 27. Sebahagian mereka menyebut bahawasanya ia berdasarkan kepada keadaan orang yang semayang tu. Ada 25, ada 27. Kerana keadaannya tak sama di antara seorang yang semayang. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ada sedikit kekeliruan rawi. Yang sahihnya adalah 27. Teringin nak jadi makmum belakang doktor. Tu imam doktor dah. Ada tak perawi yang riwayatnya salah seorang rawinya adalah wanita? Ada rawi-rawi yang wanita, banyak juga dalam hadis. Yang paling jelas sekali Aisyah, wanita rawi. Rawi lah tu. Antaranya juga yang rawi ialah itu Aisyah binti Abi Bakrin Ummul Mukminin, dan kemudian ada Aisyah binti Sa'ad, dan juga merupakan seorang tabi'i. Beliau juga meriwayatkan hadis daripada isteri-isteri Nabi SAW. Dan juga kita juga ada riwayat daripada Hafsah, kita Ummu Salamah, isteri-isteri Nabi banyak meriwayatkan, Ummu Haram, dan ramai lagi yang meriwayatkan daripada Nabi SAW. Sebahagian soalan, mana lagi utama antara menuntut ilmu dan menjaga ayah ibu yang uzur? Lihat kepada keadaan. Jika sekiranya ayah dan ibunya uzur dan memerlukan jagaannya ketika itu, dan dialah satu-satunya yang muta'ayyan, dialah yang kena jaganya, maka menjaga ibu dan ayah adalah pahalanya sangat besar. Sehingga Nabi SAW nak pergi berjihad, Nabi suruh pergi tengok berjihad. Itu dalam perkara yang jihad yang fardu kifayah. Adapun jihad yang fardu ain, semua keluar. Maka demikian kita lihat, jika sekiranya ibu ayah dia perlukan dia, kalau ibu ayah dia sakit biasa, tak tunggu pun tak apalah. Tapi ibu ayah dia sakit dan dia perlu jaga, ketika itu dia wajib menjaga ibu dan ayah dia, kalau tak ada siapa. Kerana sekiranya taat anak kepada ibu dan ayah. Adapun kelas pengajian terbahagi kepada dua. Jika perkara itu fardu ain, maksud jika dia tak belajar benda tu, maka akan cacat dalam amal ibadat dia yang dia lakukan seharian, maka ketika itu dia hendaklah berusaha untuk mendengar. Yang fardu ain tu dia kena pergi. Kemudian dia berusaha macam mana cara supaya dia tetap boleh menjaga ayah dan ibu dia, tapi ataupun dia dengar yang fardu ain tu, kemudian dia balik untuk jaga ayah dan ibu dia. Jika sekiranya fardu kifayah, biasa saja ilmu perbankan, tak semestinya dia terlibat dan seumpamanya perkara, dan ibu ayah dia perlu dia pada waktu itu, maka hendaklah dia menjaga ibu dan ayah dia. Setiap negara ada pasukan khas unit keselamatan yang tugasnya melakukan penyamaran hingga berhari-hari dalam tanah atau di tempat yang sempit, yang ada tugasan perlu menyamar menjadi penjenayah. Bagaimana dengan solat ketika perlu rapat dengan penjenayah seperti pemilik dadah dan seperti kes-kes yang lain? Jika perkara itu memang perlu dilakukan untuk keselamatan umum, dia ada beberapa perkara yang dia boleh lakukan. Yang pertama, dia boleh menjamakkan salatnya tanpa qasar jika dia tidak bermusafir. Maksudnya dia sama ada mendahulukan salat zuhur, mendahulukan salat asar di dalam waktu zuhur, ataupun melewatkan salat zuhur di dalam waktu asar. Takkan 24 jam duk pergi tidur dengan kau tu, kan? Ataupun demikian dia melewatkan maghrib kepada waktu isya, seperti dengan dia jamakkan takhir ataupun takdim, dia boleh lakukan hal demikian. Kedua, jika dia tak boleh, kerana dia terpaksa solat umpamanya di tempat yang sempit, umpamanya kita pergi ke negeri orang, kadang-kadang kita siapa yang ada pengalaman negeri bukan Islam tak ada tempat solat, sebahagian mereka masuk solat di dalam bilik persalinan baju,
di dalam di pusat-pusat membeli belah. Di situ ada ruang. Kadang-kadang nak sujud tak boleh umpamanya. Tempat lain semua tak ada contohnya. Ataupun terdedah kepada bahaya seperti Islamofobia sekarang ni. Boleh tak dia solat di situ walaupun dia tak boleh sujud, dia hanya mengisyaratkan, merendahkan sujud lebih daripada rokok, dia boleh lakukan jika keadaannya darurat untuk dia buat demikian bagi menyelamatkan dirinya. Misalnya kalau dia semayang di penjenayah tu nampak dia mati ya, maka dia semayang dengan cara yang boleh menyelamatkan dia, tapi daripada ancaman, namun dia tidak boleh meninggalkan salat.